Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supi nak mari ambil pucuk ceri ataupun daun ceri. Orang Malaysia dia panggil kata daun ceri, tapi di Thailand kita panggil buah kekuk. Di Thailand kita panggil buah kekuk. Tapi sekarang ni buah dia tak ada. Dia baru sudah banjir, baru dia buat pucuk semula. Nah, baru sudah banjir, dia baru buat pucuk semula. Daun dia belah ni nah. Daun kekuk ni daun dia belah ni. Supi nak ambil daun dia ni boleh dua deher. Ni. Daun dia, daun kekuk boleh dua deher. Setagi Supi nak pergi ambil satu perkara lagi. Orang panggil kata daun cabai tali. Nah, Supi letak di sini dulu. Letak di sini dulu nah. Lagi kita mai buat, kata buat lah no. Hari ni Supi nak buat video. Orang panggil kata buat set, satu set untuk nak video tu sembuh nyakit. Apa tu? Nyakit mati sebelah. Dia tak boleh berjalan. Lepas tu sebelah pagi tu jumpa dengan saudara dia tu. Dia kata Supi minta tolong pak saudara dia. Pak saudara ke sepupu, tak tahu Supi tak ingat. Dia kata jadi mati sebelah dengan kerana jadi stroke. Kuat sangat lah Supi. Tak boleh. Supi tolong boleh. Tak ada apa lah. Supi boleh tolong. Supi tolong. Hak ni Supi main ambil. Orang panggil kata cabai tali. Pasal Thai dia panggil kata di peli cherk. Ni nah. Daun cabai tali ni. Kita kerak ambil daun dia. Kita putih ambil daun dia ni. Boleh 20 lah. Untuk bagi dia rebus sekali dengan daun ceri saat ni nah. Kalau Supi nak kerak lah mudah. Dia keras juga daun dia. Buah dia ada. Buah dia ada. Ni buah dia. Cedera ni buah ni, tapi buah dia belah ni lah. Buah dia. Okey nah. Okey, ni nah. Orang panggil kata daun cabai tali. Ni buah dia. Dia kalau hak kering tu orang dok buat dalam kedai hak jual aksesori ataupun jual kakak sup orang panggil. Hak dok buat sup tu lah. Ada hak dok buat sup buat gapo tu dia ada jual. Sebab cabai tali ni dia buat kakak sup, kakak gula tu boleh. Baik sangat lah. Ni pokok satu pokok lagi Supi tanam ni dia kabak di ponyo. Tanam di bawah. Tapi dia tak subur mana. Dengan kerana tanah tu keras Supi kena tukar tanah semula. Tapi hak Supi ambil hak ni subur molek nampak ni. Ada itu pokok kayu. Ada kita tanam dengan gaduh. Lepas tu kita lock duk situ, tak ada nak cara orang panggil. Tak ada nak buat. Ni nah, dua perkara ni untuk rebus. Daun cabai tali dengan daun ceri, dua perkara nah. Kita untuk rebus. Setagi kita nak buat set video. Semua ni boleh dua kali rebus ni semua ni. Satu takar daun ceri ni, satu takar daun ceri dengan 10 lah ataupun 10 lah daun ni. Orang panggil tu daun cabai tali ni. Kita rebus dengan air 2 liter. Tapi hak Supi ambil ni banyak ni, boleh buat 2 set 2 kali rebus nah. Insya-Allah. Lepas tu yang ketiganya Supi nak ambil purung jatai ke dia setagi dia dijak. Jadi 2 perkara lah Supi nak bagi kepada dia ni. Purung jatai dia dijak. Dia usaha jijak depan, dia ditapak kaki lah. Depan, tengah, belakang. Depan, tengah, belakang. Depan, tengah, belakang. Dia dijak tiap-tiap hari. Nah, Supi nak bagi kepada dia. Nah, mudah-mudah. Sebab tu saudara yang orang panggil kata mati sebelah ataupun kebas sebelah ataupun stroke, tak boleh nak gerak dah tu. Ni Supi nak oyak kata ni ubat dia ni nah. Ubat dia. Mudah-mudah. Daun cabai tali 10 lah. Lepas tu daun ceri ni boleh 20 lah.
Daun cabai tali 10 lah. Daun ceri ataupun daun kekuk ni 20 lah. Air 2 liter. Rebuh hingga gelegak, minum 3 kali sehari. Lepas tu jijak ke purung sebelum nak tidur sekali sehari. InsyaAllah dia cepat sembuh nah. Mudah-mudah. Alhamdulillah. Pakak nah, pakak usaha, tolong-tolong. Kalau kita tak jadi pun tolong demo. Kalau orang hak jadi dah apa kena usaha buat tiap-tiap hari, jijak pun tiap-tiap hari dia nak sembuh nah. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.